Bang, ni nasi goreng abang. Wah, sampai sekejap je. Banyak abang makan ni. Lah, awak tahu tak, saya ni favourite saya, soto ayam ni. Oh, dah ni nasi goreng. Saya makan. Nak tanya siapa tukang masak dia? Kak Moh. Kak Moh? Ya. Cantik orangnya. Kak Moh cantik? Ya. Janda ke? Yelah. Kalau janda, saya nak recommend dengan Jenggo, kawan saya. Boleh, Fat. Suruh dia datang makan. Ni apa ni, saya benda yang saya rasa tak tahu nak cakap macam mana. Sebab masakan dekat sisi coach ni, Kak Moh ni patut kena bagi reward. Itulah, nanti saya cakap kat bos saya. Suruh bos awak bawa Kak Moh bercuti dekat Danok. Danok pula apa? Itu dekat apa tu? Cameron. Boleh. Terima kasih, idea abang yang terbaik. Okey, terima kasih. Awak dah makan? Dah. Nak saya suap? Tak payah. Nak saya teman? Tak apa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bon! 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 Ayi dah ni. Ya, saya kenal. Ayi follow ke? Saya tahu. Bon, Bon buat apa kat sini, Bon? Macam ni selagi tak nampak. Tengah memancing. Bon, boleh Ayi duduk? Duduklah. Terima kasih. Ayi nak makan? Ayi tak nak makan lah, Bon. Tak apa. Bon, banyaknya Bon makan, Bon. Biasalah Ayi. Sisi coach, dia punya masakan dipadu. Tadi Bon makan soto ayam. Ni order nasi goreng. Nak makan kau buat lah. Tak apalah, Bon. Bon, Ayi nak beritahu Bon. Okey. Ayi buat live TikTok. Lepas tu, live TikTok tu Ayi tekan live. Lepas tu, Ayi sebut, hai. Lepas tu kena ban, Bon. Tekan live TikTok, sebut hai, lepas tu kena ban. Heran anjingnya. Takkan macam tu sekali. Berapa hari kena TikTok kena ban? 3 hari, Bon. Astaghfirullahalazim. 3 hari? Ya, Bon. Iya, Bon. Ayi tahu tak? Bukan Ayi je yang mengalami masalah macam tu. Bon pun sama Ayi. Oh, ya ke? Bon pun kena ban. Seminggu Ayi, bukan 3 hari tau. Kena seminggu. Oh, ya, Bon. Ayi nak tahu tak kenapa Bon kena ban dengan TikTok? Kenapa, Bon? Bon bagi susu kat anak kucing je. Bon jumpa anak kucing baru ni dengan najak pon dengan Jenggo. Bawa balik anak kucing tu. Cantik anak kucing tu. Bulu tebal. Oh, ya, Bon. Tak payahkanlah tadi buat live TikTok bagi susu kucing apa semua santai-santai. Tak cakap apa pun, cuma biasalah komen dia cakap jual belilah itu lagi ni. Mungkin Bon tersalah sebut kot. Iya, Bon. Kena ban seminggu. Apa benda TikTok ni? TikTok ni sepatutnya kena tukar rule dia. Jangan guna AI lah. Iya, Bon. Iya, Bon. Nasi goreng saya ni, Ayi. Ayi. Asyik. Pinggan saya tu. Itu kenapa pasal adik? Dia tak betul ke? Dia nak buat gimana? Saya pun tak tahulah. Saya tak makan benda pun lagi. Dia bawa lari macam tu je. Mesti macam mana ni? Itu dia bawa lari pinggan dengan nasi. Kalau dia bawa lari awak macam mana? Saya susah bawa lari. Susah bawa lari? Saya tengok macam senang je bawa lari. Jangan.